Tonton boleh tengok daripada Raikan Cinta, Kias Fansuri, Sampai Tanya Sama Itu, Hud, Lama Silang Kui Mensukui Mencari Raja Simurak, semua dia dapat daripada buku Fakhruddin Attar. Zaman itulah berlakunya pembakaran kitab-kitab karya Hamzah Fansuri. Saya betul-betul ingat Haji cerita pengalaman Haji dengan Allahyarham Lolo. Tukar-tukar tentang karya, berdebat tentang karya novel dan sebagainya. Masa tu saya rasa minat dia. Dan masa tu saya membayangkan, saya sampai sekarang, bukan sebab saya duduk depan Haji saya cakap macam ni. Sampai sekarang pun kalau orang tanya saya, filem apa yang saya paling tak boleh lupa dalam ingatan adalah Kemara Seniman Jalanan. Saya orang yang into yang macam tu. Saya sampai sekarang pun kalau orang tanya lagu, saya dah ingat lagu-lagu 90-an, 80-an. Saya orang yang macam tu. Sebab tu tadi bila kita sembang, saya bertanya tentang J.S. Kevin. Saya orang yang tak tahu lah, mungkin sini tersesat dalam era 80-an atau Jadi masa zaman awal-awal kita tonton Haji dulu ni, Haji banyak bercakap tentang zaman-zaman itu kan. Tentang bercakap tentang idea, tentang laras pemikiran sebagainya. Saya rasa macam, orang zaman itu ni adakah orang yang circle Haji dalam pasal seni ni adalah orang yang memang jiwa dia membaca dan berbahas tentang idea. Macam tu Haji. Okay. Dia ni dulu buku milik orang-orang yang gagal. Senang. Buku adalah milik orang-orang yang gagal. Filem-filem berat ditonton oleh orang yang ada low self esteem. Filem berat. Jadi di Central Market ni Lolo baru datang pada Singapura. Dia pun tak ada apa. Saya baru keluar daripada Pasar Coket dan malas nak hidup dengan budaya pasar. Johari Hamid dia menyokong Parti Sosialis. Kemudian kita ada seorang lagi kawan kita, Wan Hamidi. Dia bekas editor majalah Roket. Waktu tu dia adalah bekerja di Berita Harian. Setiap kali kita jumpa benda, sebabkan di CM ni kalau Aru jumpa dengan ni dia boleh sembang muzik sebab kawan-kawan tempat dia pasal tu band Melayu tengah top. Kita bukan line main band. Lepas tu CM ni core dia adalah pelukis. Jadi kita duduklah dalam core kita yang kecil ni. Dan oleh kerana kita datang daripada latar yang berbeza, kita tak boleh gosip kan, saya tak boleh kutuk orang kampung kita sebab Lolo bukan orang kampung saya. Jadi kita jumpa tu fresh. Jo orang Penang, saya tak kenal kawan Jo mana, saya tak boleh cerita kenangan buruk-buruk orang, jadi kita duduk fresh. Hingga kanlah setiap hari Jumaat tu kita kena ready dah. Esok nak sembang apa pasal geng-geng buku akan turun hari-hari Sabtu. Sabtu. Lepas tu kalau sebulan 2 kali kita ada naik bas mini pergi Jalan Ampang tengok French film. French film ni dulu kedutaan Perancis ni dia buka sebulan dia tayang satu filem. Kita pergi tengok geng-geng filem, boleh pergi tengok free je. Lepas tu British Council pun buka. Sebulan sekali dia tayangkan satu movie. Dalam panggung. Dalam panggung filem-filem yang heavy lah. Tapi free ya? Free. Bukan macam yang pacak tu bukan? Bukan. Dalam panggung, dalam kedutaan dia ada dalam 30-40 kerusi. Menjadikan oleh kerana kita tak tahu kita nak dicerdikkan oleh apa. Sebab kita hidup di tepi jalan kan. Kita tak ada banyaklah benda yang boleh cerdikkan kita. Dunia jalanan apa sangat yang ada. Hari-hari cerita yang sama. Dia ni berasa kuat, dia pukul dia ni. Dia ni berasa hebat, dia curi dia. Itulah cerita yang berlega di jalan-jalan Kuala Lumpur tahun 80-an. Bagi orang yang nak keluar daripada tu, sebab kita tak masuk EU kan. Dan kita pun tak ada orang cerdik nak kawan kita. Maka buku. Jadi untuk membolehkan kita arif dan fasih tentang satu buku, kita mesti menguasainya. Jadi Lolok ni dia tak terdedah sastra Rusia. Jadi saya adalah peluang bercerita Maxim Gorky dengan dia, beragak dengan dia sikit tentang Pushkin, Alexander Pushkin kan, cerita dengan Leo Tolstoy. Dia terror sastra Inggeris sebab dia membaca sastra dalam bahasa Inggeris Singapura, budak Singapura. Dia jacang terus bukan cantas John Bertrand Russell, dia main falsafah. Kita baru mengangkat novel-novel Rusia yang bercakap tentang kemanusiaan kan. War and Peace Tolstoy, dia terus datang John Bertrand Russell. John Bertrand Russell habis lah kita berdengar ni. Dan Joe Hamid ni dia beraliran sosialis. Jadi dia ada banyak buku-buku falsafah sosialis yang datang daripada gerakan kiri. Yang mana buku-buku ni boleh dibaca di library-library Inggeris yang kadang banyak kan library kedutaan. Jadi saya tak banyak lah dalam line tu. Jadi saya panggilkan trader knowledge ni berlaku lah, pertukaran pengetahuan ni. Dan saya seorang tradisionalis. Bila habis modal sastra Rusia ni, saya kuat sastra Indonesia. Saya boleh cerita dekat dia Pusi-Pusi Rendra, saya boleh cerita dekat dia novel-novel Pramodia. Saya ada modal bercerita tentang teks klasik yang mengangkat mitos Melayu dalam pemikiran moden, Ahmad Tuhari. Dia pun tak mau kalah kat Lolo. Dia terus datang. Itulah yang saya kata 90-an adalah tahun yang penting bila dia swing pergi kepada Jalaluddin Rumi dan Fakhruddin Attar. Itu gempak. Saya datang terus buah tu saya terus diam. Yang itu sedikit lewat dia. Sedikit lewat. Dia bermula dengan sastra Eropah. Dia cuma bila dia lama menulis untuk Search dan Wing, M. Nasir nak keluarkan album.
Dan dia dah dengar sound bunyi M. Nasir punya album sebelum keluar Canggu Medonan apa semua ni, dia dah dengar sound M. Nasir. Yang masa Kembara. Bukan masa M. Nasir nak keluar solo album. Kan M. Nasir produce banyak kan untuk Alley Cat, produce banyak. Jadi dia dah banyak tulis lirik untuk Sir dan Wing tapi belum M. Nasir solo. Jadi bila dia dengar sound M. Nasir ni, dia tak boleh tulis lah melastik ke langit apa semua lah. Dah tu dah jadi konsep Wing dengan konsep Search. Dia dengar-dengar dia mula nampak. Dan waktu tu minat dia sangat besar. Dan dia ni minat Andalus, tak minat Ottoman. Sebab dia minat Andalus ni, Andalusia. Dia pun datang, hari-hari dia nak test dia punya bahan dengan kita tu. Kita tak boleh reply, kita tak baca Faridin Attar. Musyawarah burung kita belum baca. Jalaluddin Rumi dengan nama. Saya mana baca apa Fihi Mafihi lagi. Dia duk main dengan Fihi Mafihi dia. Dia jumpa dengan Zain Kasturi. Zain pula duk hasut dia pula. Bacalah Hamzah Fansuri. Bacalah Raja Ali Haji. Masa tu dah saya fikir dia dapat banyak knowledge yang kemudiannya tuan-tuan boleh tengok daripada Raikan Cinta, Kias Fansuri, sampai tanya sama itu Hud, Lama Silangkui, Mensukui, Mencari Raja Simurak, semua dia dapat daripada buku Faridin Attar. Barulah dia boleh bagi satu custom made lirik untuk M. Nasir, supaya M. Nasir bukan saja datang dengan folk Melayu, M. Nasir bukan datang dengan world music, tapi dengan religi. Dia nakkan M. Nasir ni religious. Itu dia dapat, dia kutip banyak daripada Faridin Attar. Cuma saya selalu kata korang, kalau lolok umur panjang, kemungkinan besar kisah Ibrahim dan juga pengemis yang ada dalam buku Faridin Attar mesti keluar. Pasal beza dia, Faridin Attar ni banyak cerita. Jalaluddin Rumi banyak falsafah. Jadi lolok ni suka Faridin Attar. Pasal Faridin Attar ni ceritanya banyak. Kisah Nuri yang sombong, burung merak yang sesat, kan? Betul. Jadi ada 300 lebih dalam buku Faridin Attar tu. Saya sampai sekarang bila saya jual buku Faridin Attar, saya kata kita hanya melihat mungkin 7-8 kisah dalam buku. Mana dia buku dia? Kita mungkin tengok 7-8 kisah dia dalam buku ni. Kalau lolok masih ada 300 lebih kisah dalam ni. Kalau tengok tajuk-tajuk ni, kalau tengok tajuk pun sudah. Kita bagi tahu kata cerita tentang Majnun. Majnun pernah ada dalam lirik lolok. Tapi dia tidak sehalus daripada Majnun yang dia kenal dalam tafsir Faridin Attar. Tapi Majnun dalam tafsir Majnun dalam Fihi Mafihi lagi terperinci. Nah, saya setiap kali kalau tengok buku ni kan, saya tak dapat sedih. Ini macam ni dia kata, pertanyaan burung itu berkata pada Uhud, walau engkau tahu bukan arah itu menuju ke Raja Simurak, agar kita semua dapat menurutimu ke sana. Bagiku jalan itu mak gelap, bagiku dalam kegelapan, jalan yang begitu sukar, malah jauhnya beribu batu. Ini adalah kata yang sangat panjang, sangat simbolik. Macam mana lolok terpaksa bekerja keras memindahkannya dalam kata simbolik tapi lirik lagu yang sesuai dengan melodi. Sebab tu saya kata proses kalaulah arwah masih hidup dan dia boleh melengkapkan 300 lebih kisah dalam Faridin Attar, dialah yang paling berjaya. Sebab dia hanya bawa kisah Raja Simurak, dia hanya berjaya bawa kisah burung Uhud. Dia bawa banyaklah dalam ni yang tuan-tuan dekat dia. Finik Bangkit, ini daripada kisah dalam ni. Jadi sebab tu bila kita buat borak buku dekat kedai Faiz kan, saya jadi teringin nak bagi sebab itu masa lalu saya. Pasal masa lalu saya jumpa kawan-kawan, itulah kita bual kan. Kita tak bual ni kepala kain kita tebal berapa banyak, seluar ni berapa harga, benang dia tenun berapa. Dia tak pakai. Kita pergi dengan mengatakan butter trade, sebab kita nak keluar daripada rasa rendah diri. Kita tak mengaji universiti kan, kita tak boleh cerita tentang apa yang dibelajar universiti. Jadi kita cerita adalah hari ni apa yang kita boleh kongsikan. Dan untuk kombin lolok senang kombin, Zain ni tak ada. Zain payah nak kombin. Dia susah nak kombin dia kalau benda tu macam doesn't make sense lah. Dia paku macam tu. Bukan paku, dia tak bagi tumpuan lah. Kita tak dapat barang dia. Dia ni dah lah seorang yang intrik ni hidup dalam dunia dia sendiri. Susah nak boleh dia cakap. Dan lolok ni tak pandang saya. Dekat Zainal ni ilmu boleh curi bila-bila ya. Dekat Zain ni dia tunggu Zain cakap apa. Maka Zain pernah cakap pada dia, kalau kau nak tulis lirik yang bagus, kau mesti buat orang terfikir tentang perkataan kau. Jadi lolok tanya kat dia, terfikir perkataan macam mana? Dia kata kalau mayat tu selalu orang pakai dah, kau pergi buat tulis situ kunapa yang kutemui. Lirik tu melodi kau jasad, orang pergi cari kunapa. Dia mesti ada tinggal kata-kata yang kemudiannya buat orang terfikir. Lolok kata esok aku nak pergi beli kamus. Itu lolok beralih kepada kamus, di mana dipilih kata pendua. Kalau kata tu dah popular dah, lolok ambil pendua dia apa? Kan mayat yang reput dipanggil kunarpa. Jadi lolok membuca membala. Jadi sebab tu kita jumpa banyak lirik-lirik lolok. Ya, yang kita pun tak pernah dengar. Betul. Jadi saya ingat zaman tu adalah kerana kita tak suka gosip tentang orang. Lepas tu zaman tu
Nak mengata kat orang pun kita tak ada apa. Sebab tu masalah sekarang, budak-budak sekarang dia banyak ada. Jadi dia boleh mengata orang tu tak bagus. Lepas tu media sosial pula ajar. Mengata itu normal. Zaman kita tak boleh mengata apa sebab kita pun tak ada apa. Kita kutu haprak je. Kita nak mengata kat siapa? Semua orang lebih mulia daripada kita. Dalam certain market tu, Khalif dia ada gitar bass, Mak Karim. Kan? Aru dia ada gitar. Saya, Lolok, Zain dengan kawan-kawan lain tak ada apa. Saya ingat zaman tu yang menjadikan saya selalu bagi tahu kat budak muda kalau nak panggil saya kan, kita jual buat pasal buku. Saya bukanlah membeli masa depan. Saya mengembalikan nilai masa lalu. Seronok pergi sembang buku dekat macam ni, kawan-kawan main nak dengar pasal buku kan, saya seronok. Sebab dia adalah benda yang dulunya harta yang paling berharta bagi segala harta yang saya ada. Dan sampai sekarang harta tu tak pupus. Duit gaji yang saya dapat dulu tahun 1980-an, duit tu tak tahu jadi apa dah. Tapi buku yang saya baca 80-an hari ni masih lagi harta saya. Kan? Pendapatan saya setahun bagi tahun-tahun yang saya hebat tu tak tahu dah pergi mana duit tu. Beli kereta tu pun dah jual, dah jatuh rugi dekat bank. Tapi buku-buku yang saya beli pada waktu tu, dia kekal menjadi harta saya. Wah, sedap betul no. Kenapa Ustaz sendiri? Perjalanan tadi Ustaz cerita Syekh Alwi atas buku pertama. Macam mana tiba-tiba boleh baca novel? Itu soalan saya. Macam mana tiba-tiba boleh baca Faisal Tarhani? Dan macam mana pula tiba-tiba boleh pula terfikir membaca sejarah? Jadi macam mana minat itu tiba-tiba dia melompat satu. Dan macam mana buku itu dia menghubungkan antara satu minat kepada satu minat yang lain, buka pintu yang lain. Dan macam mana perjalanan tu, adakah Ustaz memaksa diri untuk meminati cerita? Ataupun sebenarnya aku tak tahu, aku baca je lah. Macam mana Ustaz? Saya selalu berpegang kepada manusia ni, dia berinteraksi dengan zaman dia. Dan kebanyakan manusia kita melihat dia begitu. Imam Syafi'i juga ada qaul qadim, qaul jadid. Apa tu qaul qadim, qaul jadid? Kan dia ada. Dia punya mesti dia berinteraksi dengan zaman dia dan usia dia dan circle dia. So ada masanya dia merubah-rubah watak dan kecenderungan dia. Hatta beberapa figure dekat Malaysia tanah air pun kalau kita boleh sebut nama lah. Dia dulunya mungkin kelihatan macam keras, sekarang dia lebih lunak dan lembut dan sebagainya. Dan saya melihat dalam perkembangan buku ni juga begitu. Saya tak memaksa untuk saya mengubah genre bacaan itu. Tapi dia datang dengan sendirinya bila kita rasa macam dahaga untuk nak tahu ruangan ini pun, itu pula dan ini pula. Dan seterusnya, bila Tati Haji sebutkan tentang Fariduddin Al-Attari dan sebagainya, saya teringat bila kita baca buku Buya Hamka, Pribadi. Bila dia sebut tentang nilai seni tu, bagi kita betapa berharganya Muhammad Iqbal kepada India kah? Pakistan. Betapa nilai orang seni itu, dan seni itu kerana dihalus dia dapat masuk ke ruang dan rongga manapun. Dan agama ini sebenarnya agama ini dia dibawa dalam keadaan rongga yang berseni begitu. Imam-imam kita kebanyakannya ada syair dia. Ya betul. Ada manakib syair. Even Ibn Hazm Al-Andalusi yang digelar sebagai tokoh yang imam yang zahiri lah, yang literal, keras. Dia kita muhalla tu keras. Tapi dia juga ada tuqul hamamah, satira dia. Kita dulu zaman di sekolah, zaman kita mungkin sama lah, novel kita belajar dulu novel Perlumbaan Kedua Haji. Karya Marwilis Haji Yusof. Itu novel satira. Dia cerita pasal, dia konsep macam buku Dr. Fazal Tehrani lah, 15-15. Iaitu kita nak repeat balik Melaka kan. Perlumbaan Kedua ni cerita pasal bagaimana Arnab nak repeat balik dengan kura-kura. Maksudnya nilai kesenian tu dia ada. Dalam zaman dulu lagi pun Buya Hamka jangan cakap lah. Berapa banyak karya-karya kesenian. Bagaimana ulama dulu membawa agama ni dengan kesenian. Al-Attari dan Mantiq At-Tair, bagaimana dia gambarkan manusia tu dalam sifat-sifat burung. Burung yang duduk di gereja sombong, tak mau terbang dengan burung lain kan, kalau kita baca Mantiq At-Tair kan. Bagaimana sebelum perjalanan mencari si murang tu, masing-masing burung tu watak itu adalah watak-watak manusia. Burung ni merpati dia Arif juga dia. Kita kena bagi. Attari. Kita kena bagi. Dia duduk di gereja, maka dia tak mau terbang dengan burung lain. Dia tak mau terbang dengan dia tak mau berjalan dengan ayam jantan dan sebagainya. Dia jadi bagi burung merak dia rasa dia cantik. So dia tak mau jalan dengan burung gagak. Dalam perjalanan nak pergi cari si murang. Dan si murang tu sebenarnya akhirnya adalah diri sendiri pun. Dan bagaimana dulu kita melihat tokoh-tokoh agama kita ni Haji dan Ustaz, dia membawa agama ini dalam kerangka yang basah. Saya istilahkan sebagai basah lah. Di mana dia boleh menyerap masuk ke hati yang manapun. Tapi hari ini kita melihat
pada medan ini dia bawa dalam keadaan yang black and white, kering. Maka dia sukar diterima masuk dan diserap oleh golongan-golongan yang mungkin bukan mesra agama lagi. Kenapa dulu orang-orang yang minta maaf je misal geng-geng pasar seni boleh duduk dan bercakap larah-larah macam Hamzah Fansuri, macam Al-Attari? Kenapa? Kerana dia bawa kesenian. Dan seni itu maknanya halus, dan kerana halusnya seni, dia dapat menerobos masuk ke ruang hati kerah bagaimanapun. Bila ada rongga yang kecil, seni itu boleh masuk. Dia macam air yang mengalir. Dia macam air yang mengalir. Hamzah Fansuri saya bawa. Saya tengah tulis tentang Saya Hamzah tak pernah Fansuri. dengar Ustaz cakap pasal Hamzah Fansuri. Itulah. Tapi saya takut saya salah. Tak. Pengagum dia ramai. Saya sedang mengkaji dan menulis tentang Hamzah Fansuri, dan saya nak review sikit lah. Dalam buku tersebut tak siap lagi. Tapi saya abadikan nama Tuan Haji dalam tu. Ada sebab nanti kena baca. Hamzah Fansuri ni dia muncul di Aceh. Hamzah Fansuri. Dalam itu bila kita membaca Hamzah Fansuri, syair yang paling terkenal syair Perahu. Bagaimana Hamzah Fansuri dia ada pengaruh dia kepada Sultan Iskandar Muda. Yang mana kalau kita dapat lihat secara timeline-nya berdasarkan kajian pembacaan saya, yang lebih mesra Sultan Iskandar Muda adalah anak murid Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Sumatrani ataupun Syamsuddin Pasai, yang mana dia syahid dalam perjuangan menentang Makam dia di Makkah, Melaka, di Kampung Ketek Melaka. dia lawan dengan Portugis ni Portugis. 1609. Dia ni golongan sufi, tetapi sufi yang mengangkat senjata. Isu dia bukanlah isu lah, cerita menariknya bagaimana masa itu ada seorang tokoh lagi kelahiran Ranir, India, yang datang ke Aceh peringkat awal, tapi dia tak boleh nak masuk sebab masa itu persekitaran istana di Aceh adalah persekitaran Fansurian. School of Thought Hamzah Fansuri. Nuruddin ke? Nuruddin Araniri yang tu seronok saya orang baca buku ni. Nuruddin Araniri. Masa tu Syekh Nuruddin Araniri tak boleh nak masuk sebab bukan dia tak boleh masuk, dia rasa bukan jiwa dia. Masa tu perbahasan Wahdatul Wujud dan sebagainya tu dia perbahasan yang panjang lah. Jadi dia pull back, dia pindah duduk Pahang. Sampailah sebab Syekh Samsuddin Al-Sumatrai meninggal, syahid. Kemudian Sultan Iskandar Muda pun mangkat. Sultan Iskandar Sani, anak angkat Sultan Iskandar Muda, putera Pahang tu, bila diangkat jadi Raja Aceh, Sultan Iskandar Sani ni dia mesra School of Thought Araniri. So ketika itulah Syekh Nuruddin Araniri pindah duduk di Aceh dan menjadi penasihat kepada Sultan Iskandar Sani. Jadi nampak tak, dia macam kita pernah cerita dulu Haji kat sini dalam di mana zaman Baghdad dulu, zaman Mehnah, bila mana khalifah ini pro Mu'tazilah naik. Lepas tu khalifah seterusnya pro dengan geng-geng Hanabilah naik. So begitu. Fansuri peringkat awal, Syamsuddin Sumatrani ni pengaruh mereka itu naik sebab sokongan daripada Sultan Iskandar Muda. Kemudian Sultan Iskandar Sani dia pro kepada Nuruddin Araniri. Dan masa tu antara yang sedih jugalah, zaman itulah berlakunya pembakaran kitab-kitab karya Hamzah Fansuri. Sebab itulah kurang catatan dan data tentang Hamzah Fansuri kerana berlaku pembakaran kitab tersebut. Syekh Nuruddin Araniri ini dia adalah seorang yang sufi juga. Berdasarkan kajian kita dia sufi, cuma dia seorang yang beraliran yang sedikit tegas. So antara saranan dia kepada Sultan Iskandar Muda agar kita bakar kitab Hamzah Fansuri. Tetapi saya nak ceritakan how dibakar kitab itu pun, pengkisahan tentang dia itu sampai hari ini dibicarakan, sampai dilagukan. Pengkaji-pengkaji di Rusia kebanyakan. Saya ada satu buku saya baca, Satukan Hangat dan Dingin, biografi Hamzah Fansuri. Penulis dia daripada Rusia. Jadi dia menceritakan secara detail, dan tapi dia kritik Syekh Nuruddin Araniri keras lah. Dia kata Syekh Araniri ni yang tak faham Fansuri, dia kata memandai-mandai nak tuduh Fansuri sesat dan sebagainya. Kemudian habis zaman Araniri, bila Sultan Iskandar Sani mangkat, saya jadi panjang pula saya minta. Tak apa tu. Bila Syekh Nuruddin Araniri, bila Sultan Iskandar Sani mangkat, jadi Syekh Nuruddin Araniri kehilangan pengaruh. Sultan yang menggantikan Sultan Iskandar Sani adalah siapa? Sultan perempuan. Sultanah Aceh, dia panggil Safiyatullah. So rupanya Aceh ni dia dah diperintah oleh 4 orang sultanah, macam Patani. Patani pernah ada rainbow era dan dia zaman yang sama. Ya ratu Pak Kala tu yang ungu injau tu kan. Jadi bila naik Sultanah Safiyatullah ni, perempuan ni, dia bini isteri kepada Sultan Iskandar Sani. Dia melihat rupanya kekerasan begini pun tak boleh, kekerasan begini pun tak boleh. Maka pada eranya dia pecat Syekh Nuruddin Araniri. Masa tu diangkat seorang tokoh Melayu namanya Syekh Abdul Rauf Singkil. Abdul Rauf Singkil naik dan dia mengharmonikan antara keduanya, mengintegrasikan keduanya. Itu saya nak katakan, walaupun karya-karya Fansuri dibakar dan dimusnahkan, tetapi kerana roh dan auranya itu ada, sampai hari ini pun orang masih bercakap tentangnya. Betul.